Doa iftitah yang panjang sunat dibaca. Sunat dibaca kalau makmum meredai. Kalau makmum tu suka. Maksudnya kalau makmum tu suka, jemaah semua tu suka kalau baca doa iftitah yang panjang, maka sunat tu imam tu baca doa iftitah yang panjang tadi. Doa iftitah yang panjang. Kalau makmum tak suka, makmum tak suka, ya ada syarat-syarat juga. Kalau masjid, kalau makmum tak suka, tak boleh baca doa iftitah yang panjang. Maka tidak disunatkan untuk baca doa iftitah yang panjang. Kena baca doa iftitah yang pendek saja. Mana? Allahu akbar kabira, sapalah habis. Sapalah habis. Itu doa iftitah yang sederhana. Lepas tu manakala kalau semaya seorang diri, lagu mana pula? Untuk baca doa iftitah. Lagu mana kalau doa iftitah? Nantikan pada next video. Faham tak? Assalamualaikum.